Bek nak dengar cerita tak? Aku dapat gosip nombor 1 tau. Semalam, bukan semalam, memang Mira bercerita lah. Mira ni kan, orang kata memanglah kan baru pindah kan. Tapi rumah Mira dapur tak ada apa. Sungguh, dia punya tak ada apa sampai ke gas tak ada. Bukan taubat, tak tipu. Lepas tu Mira pun okey lah. Dah parents Mira nak main kan, Mira kena tunjuk lah side Mira yang Mira masak tu. Jangan beritahu kat ibu Mira tahu. Kata Mira tak masak, jangan beritahu. Yang beritahu kat ibu Mira. Tu aku semalam nak gila cari beras-beras. Nah, ni aku dah beli dah beras-beras. Semua beras yang tak ada. Beras sampai dulu sebelum beras. Mira pun pergilah ni. Lepas tu Mira cari beras yang ibu Mira selalu guna. Mira tahu ibu Mira pakai beras apa. So Mira pergi cari satu kedai tu. Tak ada beras weh. Beras tak ada. Maksudnya first time Mira pergi grocery store, beras tak ada. Beras tak ada. Dia ada beras yang satu brand. Saya tu pun tinggal 2-3 bag je. Mira macam lama Mira termenung kat situ. Mira macam tahu tak macam zaman PKP yang orang panic buying tu. Macam tu lah rak dekat kedai tu. Mira macam apa ni? Kenapa tak ada beras ni? Memang kau tak nak tolong aku ke? Aku perlukan beras. Lama. Lepas tu Mira pun pergilah dekat dia punya cashier. Mira cakap lah, kedai ni nak tutup dah ke? Mira tanya macam gitu. Mira cakap, Mira nak tahu ke kedai ni nak tutup dah ke? Kenapa? Rak banyak kosong. Lepas tu dia kata, oh tak, ramai orang beli stok untuk bulan puasa. Lepas tu Mira cakap lah, kenapa bulan puasa orang tak keluar rumah ke? Sebab aku pelik. Mira takut Mira yang terlepas something. Mira macam lepas tu Mira pergi rak yang lain. Nak pergilah beli benda-benda lain kan. Tak ada stok juga. Mira macam tahu tak dia punya feel macam kita shopping untuk PKP yang rak tak ada barang, orang panic buying. Macam tu lah semalam Mira masuk kedai tu. Tapi kedai tu tak tutup. Kedai tu kalau Mira sebut korang tahulah kedai apa kan. Mira tak nak sebut lah. Cuma Mira macam memang kalau nak puasa macam gini orang akan beli stok banyak. Mira tak tahu. Sebab ni first time Mira. Bukanlah first time Mira puasa jauh, banyak kali dah. Cuma yang untuk beli stok banyak tu Mira tak biasa. Selalu Mira makan bazar je. Beli makan bazar je. Ni sebab ibu Mira nak main ni. Mira kena beli-beli beras, beli-beli semua benda tu. Mira pergi tak ada beras. Macam aku salah ke?